sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, seperti biasa selaku hamba kepada Allah yang sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, keberkatan serta pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sama-sama kita buka dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan khususnya tuan-tuan, sama-sama kita niat i'tikaf supaya kita dapat pahala sepanjang kita duduk bersama-sama pada pagi ini. Kita niat i'tikaf. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر يا كريم. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah Tuhan kami, tambahkan kepada kami ilmu yang terus memberikan manfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat kami. Rezekikan kepada kami ya Allah kefahaman yang luas serta agama-Mu ya Allah. Jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa diikhlaskan hati kami menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu semata-mata mencari keridhaan-Mu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. آمين. Tuan-tuan dan puan-puan mata sekalian, pertama sekali sama-sama kita melapaskan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada pagi ini Allah lah yang terus memberikan kita nyawa untuk kita terus hidup lagi pada hari ini. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan pada hari ini, tuan-tuan. Alhamdulillah, kita kena rasa gembira ya. Kita kena rasa sangat-sangat terima kasih, tuan-tuan, sebab Allah masih menghidupkan kita pada pagi ini, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, orang yang benar-benar merasai nikmat nyawa ni orang yang dah berada dalam kubur pada saat ini, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang manusia dia tak rasa nikmat umur ni, tuan-tuan. Dia tak rasa nikmat bernapas ni, dia tak rasa. Besok bila dah mati, dah masuk kubur, barulah dia rasa sangat-sangat menghargai nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bila masuk kubur tak boleh beramal dah. Bila masuk kubur tak boleh nak buat apa-apa ketaatan. Maka sebab itulah hari ini, tuan-tuan, orang yang sangat-sangat memahami nikmat masa ni orang yang sudah berada dalam kubur pada saat ni. Tuan-tuan, manusia memang perangai dia macam tu. Manusia dia akan lupa bila dia sentiasa dalam nikmat. Manusia takkan rasa nikmat mata ni untuk dia rasa sangat-sangat terima kasih dia boleh melihat pada hari ini. Dia takkan rasa nikmat boleh mendengar tu satu nikmat yang sangat-sangat dia kena rasa bersyukur sebab Allah masih bagi dia boleh mendengar, boleh melihat. Esok kalau dah tak ada mata baru dia tahu betapa besarnya nikmat boleh melihat yang Allah beri pada dia pada setiap saat masa dia boleh melihat. Sebab tu ada orang bila dah sakit, orang datang ziarah dia, tuan-tuan. Dia kata apa kat kita? Dia kata seronok lah, dia kata. Dia kata hang ataupun kamu, dia kata boleh berjalan, boleh makan dengan sedap dan sebagainya, tuan-tuan.
Dia sebut seronok. Sedangkan tuan-tuan, masa dia sihat itu pun dia pernah rasa juga benda tu, tapi dia tak faham ataupun dia tidak menghargai sangat benda tu dalam masa Allah memberikan dia perkara tu. Bila dah hilang dia sebut seronok lah, kaki masih ada boleh berjalan, aku ni kaki dah tak ada. Masa tu baru dia faham nikmat kaki tu macam mana, nikmat melihat tu macam mana, nikmat badan segar tu macam mana, tuan-tuan. Jadi manusia ketika mana dia sedang boleh melihat sekarang ni, di kadang-kadang dia kurang rasa sangat-sangat terima kasih sebab kalau Allah tak bagi melihat, nak melihat macam mana bagi ni, kan? Dia rasa kadang-kadang dia bangun dia boleh melihat tu, dia sekadar begitu saja, dia tak rasa sangat-sangat alhamdulillah kepada Allah. Termasuklah nikmat umur ni, tuan-tuan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia bersumpah dengan umur ni, tuan-tuan. Allah kata wal asri, demi umur, demi masa. Kebanyakan manusia innal insana lafi khusr. Kebanyakan manusia banyak suka buang masa. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa itu sebab Allah tahu banyak manusia yang tidak menghargai masa. Dan kenapa Allah bersumpah dengan masa? Sebab masa ni perkara yang besar. Sebab tuan-tuan, masa ni besar tak besarnya, bila dia berlalu habis dah benda tu, tak boleh nak ulang dah. Umur kita tuan-tuan, kalau yang muda-muda hari tu kan, kalau ada yang tidak beramal ke, ataupun masa muda-muda kita kurang ada kesedaran, tak boleh ulang dah benda tu. Maka masa yang telah berlalu itu habis, lepas gitu sahaja, dan tak ada peluang dah untuk kita ulang balik kepada masa tu untuk kita nak beramal ke, tak ada. Kalau ada orang tuan-tuan, dia ni dalam keadaan tak sedar, umur 60 katakan baru sedar, maka itu jelah masa yang Allah beri kepada dia untuk dia beramal. Maka mungkin 10 tahun dan mungkin 15 tahun lepas tu dah tak ada dah. Maka masa ni suatu perkara yang sangat besar. Ya Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa itu sebab dia perkara yang tidak boleh kita nak tangkap balik bila mana telah terlepas. Maka sebab itulah bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nyawa pada pagi ini, kita kena rasa sangat-sangat gembira lah. Sebab kita masih boleh hidup ni, tuan-tuan, ya. Dan nyawa ni bukan kita punya, Allah punya. Kita, tuan-tuan, macam mana kita boleh gembira kalau dapat duit bantuan kerajaan, kan? Bantuan datang daripada negeri Johor, kan? Datang daripada kerajaan persekutuan, seronok kita dapat 500, kan? Bahkan tuan-tuan, baru ni banyak dah dapat, kan? Ramai dapat, baru ni imam apa semua dapat. Baru dapat 2 daripada kerajaan negeri pun dapat, daripada kerajaan persekutuan pun dapat, untuk orang Johor, setengah-setengah negeri lain, kan, bukan setakat dapat 500 lebih pun ada, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita kalau dapat tu, dan kalau kita tak ambil, orang pegawai kata oleh kerana hari ni tak ambil, kena ambil tempat jauh sikit. Sebab terlepas macam tu hari tu saya tu, kan, kali bukan ada juga lah peruntukannya untuk guru-guru agama ni, kan. Hari tu buat dekat sini je, dekat Permas sana tu, tak sempat datang. Kena pergilah ke Kampung Melayu Najdi sana. Pergi juga. Sebab apa? Sebab ni lah 500 tu tak sikit lah, banyak juga lah. Dan kita sanggup pergi ambil lah. Sebab dapat 500 tu walaupun kena ke sana, kan, walaupun dah termis kat sini, ambil juga, kan. Dan tak boleh dinafikan siapa yang tak seronok dapat duit. Ada orang dapat duit ni rasa masam gitu, seronok. Maka tuan-tuan, gembira kita dapat duit tu kerana kita tahu nilai duit ni. Betapa kita, macam mana perasaan kita pada pagi ni, Allah masih beri kita nyawa ni, apa perasaan kita dengan Allah. Ni persoalan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menghargai cinta dia. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita rasa kurniaan dia. Tapi kadang manusia tahu Allah bagi, tapi dia tak boleh rasa gembira macam mana manusia bagi kat dia, macam mana Allah bagi. Bahkan pada pagi ni tuan-tuan boleh solat ni bukan solat dengan sendiri, Allah yang bagi. Macam mana kita boleh rasa gembira pagi ni boleh solat ni, Allah, kita nampak solat ni benar-benar kurniaan daripada Allah. Betapa ramai orang dekat luar sana tak solat. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita kena rasa gembira. Pagi ni Allah tak ambil nyawa kita lagi. Dan betapa ramai orang yang bila bangun pagi, tuan-tuan, dibuka mata bukan kat dunia dah jadi jenazah lah, tuan-tuan. Sepupu saya seorang gitulah, tuan-tuan, umur 22 tahun meninggal dunia. Itulah dalam tidur, tuan. 7.30 baring balik, tak ada sakit apa-apa, elok sihat je, tuan-tuan, ya. Tanya mak ni, dia kata, mak ada ke orang canai ke, kantil ke, kan? Tanya mak ni, mak dia kata tak ada, jalan, tak punya jalan. Umur 21 tahun, kan?
Yelah kalau begitu kata dia jalan nak tidur balik lah kata dia. Mana ada sakit apa. Dia tidur 7.30 tu kan pukul 11 dah tak ada. Dan jadi lama sikit jenazah itu sebab polis buat siasatan. Sebab meninggal muda, tak ada pula dia punya rekod perjumpaan dengan doktor jantung tak ada. Tiba-tiba meninggal. Doktor takut ada kes jenayah apa sampai ke malam baru selesai. Meninggal pagi tu, malam baru keluar daripada balai lah, maksudnya siasatan dan sebagainya kan. Nak ceritanya kita pada pagi ni boleh bangun ni Allah bangunkan. Kena rasa gembira. Kena rasa ataupun kena menghargailah nikmat umur ni. Alhamdulillah. Syukur tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan pada pagi ni kita nak menyambung lah tuan-tuan berkenaan dengan Ramadan. Jadi tuan-tuan kita muhasabah sama-sama ya, dengan Ramadan yang sudah hampir untuk meninggalkan kita. Tuan-tuan, lepas daripada ni tuan-tuan kita tak dapat dah ganjaran berlipat kali ganda. Tak ada dah pengampunan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita seluas pengampunan Ramadan. Tak ada dah. Lepas ni tuan-tuan semayang sama balik dah. Semayang sunat sama balik dah. Baca Quran sama balik dah. Maksudnya pahala tu sama dah. Dia tak ada dah semayang fardu 70 kali ganda. Tak ada dah tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan muhasabahnya di akhir-akhir Ramadan ni tuan-tuan, sama-samalah kita benar-benar bekerja-kerja ya, untuk kita melipat kali gandakan amal ibadah kita yang bonusnya ya Allah buat gajinya dan berkali-kali ganda hanya bulan ini sahaja. Dan tuan-tuan, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bagaimana pahala yang Allah nak beri pada bulan Ramadan ni tuan-tuan, nescaya semua manusia di muka bumi ni akan baik, akan berebut-rebut, kenapa kita tak nampak apa yang Allah sediakan. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, kalaulah ya, setiap daripada solat subuh ni tuan-tuan, para pengurusi masjid termasuk imam kan, bagi kita 1,000 orang, saya rasa penuh masjid kita. Tuan-tuan, dah penuh tuan-tuan. Sebab kita nampak nilai duit tuan-tuan. Jangan tipulah tuan-tuan. Tak ada orang tak nak datang solat subuh kalau seorang dapat 1,000. Tak ada tuan-tuan. Berebut-rebut dapat 500 pun sanggup pergi kampung Melayu Najdi tu. Beratur nak pergi ambil. Saya berjumpa dengan Imam Masri. Kebetulan imam pun ada gitu. Dia pun hari tu tak tahulah tak ambil ke macam mana. Saya jumpa dia kat sana kan. Saya tak sempat ambil kat Permah ni. Pergi ke kampung jumpa dengan imam, sembang dengan dia kan, dapat dah mengetek dengan dia, lama menyembang dengan dia. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita nampak nilai pahala seperti mana nilai duit itu tuan-tuan diberikan 1,000 bahkan 3-4,000 sekali semayang, saya rasa tuan-tuan tak ada orang yang tak berebut datang solat subuh. Maka tuan-tuan kena faham begitu juga nilai pahala yang Allah sedang beri pada bulan Ramadan ni. Kalau kita nampak macam mana 70 kali ganda solat subuh, solat zuhur dan sebagainya, kita akan solat bersungguh-sungguh. Pahalanya Allah tunjukkan. Tapi tuan-tuan, walaupun kita tak nampak, kita kena yakin benda tu ada. Kena yakin. Sedang dicatat oleh malaikat. Dan benda ni sebagai ujian. Benda ni ada, kena yakin. Dan Allah nak tengok sejauh mana kita yakin dengan kurniaan dia yang tak nampak. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabula", kan, inilah kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan pada Al-Quran itu. Yakni orang-orang yang bertakwa je, dia yakin, dia tak ragu-ragu dengan Quran. Ya Allah janji pahala, ya pahala. Kemudian Allah kata siapa golongan-golongan yang Quran sebut tidak ada keraguan bagi mereka dan untuk orang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara ghaib. Yakni dia tahu ada pahala, ada malaikat, ada ganjaran yang berkali-kali kan dalam bulan Ramadan ni. Dia beriman dengan benda tu dan dikejar benda tu. Sebab tu Nabi SAW menyatakan, kalaulah manusia dia tahu apa yang ada pada sah depan ni. Maknanya kata kalaulah manusia ni dia diperlihatkan oleh Allah apa ganjaran yang ada pada sah hadapan ni. Nescaya kata Nabi SAW, manusia takkan berebut untuk pergi sah depan ni dan tak dapat nak masuk ke sah depan ni melainkan perlu mengundi. Lastahamu, nescaya manusia akan sanggup mengundi. Tuan-tuan bayangkan ni balarah daripada Nabi kan? Nabi nak cerita kepada kita, sungguh, bukan main-main, sungguh Nabi kata, kalau manusia nampak nilai pahala yang Allah beri kepada sah depan ni, manusia akan berebut-rebut. Maksudnya sekiranya betul Allah tunjuk, kita akan berebut. Tapi kita tak nampak, maka tak berlaku perebutan tu. Tapi Nabi kata kalau Allah tunjuk, manusia pasti akan berebut-rebut. Mana kata benda tu pasti berlakunya macam tu, tapi tak berlaku macam tu sebab tak ditunjuk oleh Allah. Maknanya kalau ditunjuk, confirm akan jadi macam tu.
20,000 ke kita tak tahulah macam mana. Tapi bila Nabi sebut balarah tentang betapa besar pahala dekat depan ni sampai manusia akan merangkak pergi. Dan kalau tak boleh pergi kat depan ni melainkan kena mengundi, sanggup mengundi. Hari ni Ustaz Isyam duduk depan, esok orang ni duduk depan, sanggup ambil undi sebab nak berebut kat depan tu. Nabi sebut ganjaran besar dekat depan ni tuan-tuan. Kita kena yakin pahalanya sangat-sangat besar, walaupun perkara itu tak berlaku kepada kita sebab kita tak nampak. Tapi kita yakin Nabi sebut ada pahala, ya ada pahala. Besar, ya besar. Maka tuan-tuan, bila yakin berebutlah datang ke depan. Begitulah Ramadan ni. Jadi tuan-tuan, insya-Allah Ramadan yang hampir berakhir ni dengan ganjaran yang berkali-kali ganda ni, bonusnya tuan-tuan yang cukup banyak, berebut-rebutlah tuan-tuan. Teruskan berzikir, teruskan solat sunat. Tuan-tuan, kita tak tahu bila kita akan jumpa semula dengan ganjaran yang hebat seperti mana Ramadan pada tahun ini tuan-tuan. Dan kalau hari ini bonus yang disediakan oleh kerajaan ke oleh syarikat swasta ke tuan-tuan, bonus dia fix tu kan. Bonus 2 bulan gaji kan. Bonus 3 bulan gaji dia fix kan gitu kan. Dia tak boleh nak tambah kurang. Ramadan ni tidak. Siapa yang rajin banyak dapat. Siapa yang malas tak dapat kan. Jadi Allah tidak fixkan benda tu. Siapa yang buat solat sunat duha luar Ramadan dan tak buat mungkin. Kalau Ramadan buat kan tak ada apa-apa dah tuan-tuan dekat rumah kan. Buatlah 12 rakaat tu kan. Lagi ada masa buatlah. Zikir Quran buat sebanyak-banyaknya sebab kita nakkan ganjaran yang akan memberatkan timbangan amal kita di padang mahsyar tuan-tuan ya. Setiap satu pahala yang tuan-tuan buat, semuanya ada balasan yang akan diberi oleh Allah. Dia punya balasan itu dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan, tidak ada satu pahala yang kita buat, termasuklah pahala di bulan Ramadan yang berlipat kali ganda ni. Tidak ada suatu pahala tu yang tidak ditunjukkan oleh Allah balasannya, yang berupa kurniaan-kurniaan yang kita pun tak tahu, mahligai ke kan, tanam-tanaman ke, bidadari ke yang ada dalam syurga. Esok kita akan tengok Allah kata ini puasa kamu. Bukan ini puasa kamu tu maksud kata kita nampak pahala, tak ada. Dalam syurga tak ada pahala dah kan. Dalam syurga ni semua pertukaran. Mana kata kalau kita banyak pahala, banyak mana, benda itulah yang akan Allah tunjukkan dia punya balasan berupa mahligai ke, bidadari ke, kan, tumbuh-tumbuhan seperti mana Nabi Ibrahim AS sebut kepada Nabi Muhammad masa Isra' wal Mi'raj. Kata Nabi Ibrahim, siapa sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tumbuh satu pohon dalam syurga. Kata Nabi Ibrahim, maka pesan kepada umat kamu masa kamu turun daripada Isra' wal Mi'raj ni, maka setiap zikir, setiap amal ibadah kita ditukar oleh Allah, dia punya ganjar dalam syurga. Maka orang yang banyak dia punya kebaikan dia, maka lagi hebatlah apa yang Allah berikan kita dalam syurga. Hari ni tuan-tuan, manusia ni dia tak rasa ala ustaz tak apalah kan, dapat masuk syurga pun dah okey. Dapat amal sikit-sikit pun, dapat syurga nombor 7 pun dah okey. Engkau cakap macam tu sekarang, esok kat dunia kau menangis, minta maaf, kau akhirat esok kau menangis kat dunia sebab kau tak tengok nikmat syurga tu kan. Dan tuan-tuan, nikmat syurga ni kalau tuan-tuan tengok mahligai yang ada dekat dunia hari ni tuan-tuan, mahligai siapa yang paling besar ni tuan-tuan? Kita nak tengok mahligai orang lain kita tak nampak tengok mahligai Alif Syukri tu lah kan. Rumah banglo ni punyalah besar, punyalah cantik tuan-tuan. Rumah macam tu punya cantik, punya hebat tu, orang dah rasa wah hebatnya, wah cantiknya kan. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada tempat-tempat indah, rumah-rumah besar, rumah-rumah datuk tu kan tuan-tuan tengok tak apalah, saya tengok juga kan macam mana seorang arkitek tu memang hebatlah rumah dia tuan-tuan. Saya tengok punyalah cantik. Tuan-tuan tengok dan tuan-tuan niatlah, tuan sebutlah hati, ini baru dunia. Dekat syurga esok macam mana kan. Yang dunia ni kalau ada orang buat tower kan, tower panggil tower rumah kan, rumah-rumah orang kaya, tuan-tuan tengok tak apa. Maka tuan-tuan tengok betapa syurga esok. Kalau dunia ni Allah tunjuk macam tu kan, syurga esok lagi lah tuan-tuan ya. Dan nikmat sebesar-besar nikmat yang ada dekat dunia ni kan, paling tinggi lah, kita kata mahligai paling hebat yang tercantik dekat atas alam, katalah Istana Balqis tu kan tuan-tuan. Syurga tuan-tuan, apa yang ada dalam syurga tu sebesar darah pun tak boleh sama dengan apa yang ada pada dunia. Bayangkan. Jadi tuan-tuan, kalau kita kata tak apalah ustaz, dapat masuk syurga pun okey lah kan, tak adanya macam tu. Esok akhirat menangis. Menyesal semua ahli syurga ni. Yang syurga nombor 7 menyesal yang tak sudah-sudah. Kalau aku beramal lebih sikit, aku naik nombor 6.
Tak boleh kita nak halang penyesalan tu sebab Allah akan seksa hati kita. Sebab tuan-tuan, kita tengok dunia ni tak asal apa sangat. Syurga ni benda yang tidak terlintas oleh akal, benda yang tidak terlintas oleh akal, yang tidak tergambar yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Maka sesuatu yang sangat hebat. Maka semua orang akan menyesal di padang mahsyar bila dia tak beramal banyak-banyak. Sebab tu tuan-tuan, esok orang yang dah masuk syurga dah pun tuan-tuan, kan? Bukannya orang ahli neraka tu cerita penyesalannya, tak tahu nak kata macam mana, kan? Esok tuan-tuan, orang yang dah masuk syurga ni, dah duduk dalam syurga dah pun dah dapat keadilan daripada Allah. Kamu ni ahli syurga, seronok dah. Tapi bila dia tengok pahala orang yang diuji oleh Allah, kan? Yang anak OKU-nya, kan? Dengan ujian kehidupan, rezeki sempitnya, keluarga masalah, contoh macam-macam ujian. Dengan diri tu sakit, dengan buah pinggang, dialisis dan sebagainya, kan? Ujian banyak. Orang yang diuji ni pahala dia banyak daripada mahsyar esok. Orang yang dia kurang diuji ni, dia dah masuk juga. Dia tengok orang kena uji banyak pahala. Ya Allah, kata dia, kan? Tolong balikkan aku kat dunia. Tuan-tuan bayang, orang yang dah masuk syurga ni pun tengok pahala yang ada pada orang yang kena uji banyak ni, minta balik kat dunia. Bahkan dia kata kepada Allah, ya Allah, aku sanggup. Kalau kau balikkan aku kat dunia, kau gunting-guntingkan tangan aku, ya Allah, kan? Sebab pahala yang banyak tu, tuan-tuan. Sedangkan dah syurga dah tu, tapi masih lagi mengharapkan pahala sebab melihat bagaimana ganjaran yang bakal didapat dalam syurga. Maka hari ini Ramadan, tuan-tuan. Ramadan ni Allah sediakan ganjaran yang berlipat kali ganda. Jangan kita rasa tak apa, kan? Dah ada cukup dah, kan? Tarawih jangan 8 rakaat. Akhir-akhir 20 lah, jangan 8. Tu kan. Jadi lawanlah nafsu untuk buat 8 rakaat, buat 20 rakaat insya-Allah. Jadi sikit muhasabah di akhir Ramadan untuk kita lebih struggle, lebih bekerja-kerja, tuan-tuan. Sebab lepas ni tak ada dah 11 bulan, tak ada dah semayang 70 kali ganda, semayang sunat selama semayang fardu, tak ada dah. Lepas ni semayang satu fardu satu pahala je lah. Tak ada dah 70 kali ganda, tapi semayang fardu tak boleh buat apa lah. Bah 5 kali sehari nak buat banyak tak boleh, kan? Tapi semayang sunat, kan? Zikir lah dan sebagainya. Sebab tak ada dah peluang kita nak dapat ganjaran sebanyak-banyaknya, melainkan hanya pada bulan ni saja. Macam bekerja-kerja lah, ya. Tahajud ke, Quran ke, jangan sia-siakan masa yang bulan Ramadan ni tanpa kita mengejar keredaan Allah. Maka sebab itulah tuan-tuan, antara muhasabah juga kita pada pagi ini, apakah tuan-tuan dalam Ramadan yang kita lalui ini kita telah benar-benar mendapat pengampunan daripada Allah atas dosa-dosa kita yang lepas. Dan kena kejar lah. Kita nak dapatkan pengampunan itu lah, kena kejar. Dia tak boleh kita mengharapkan pengampunan sekadar minta ampun, kena kejar. Macam mana nak kejar pengampunan? Nak kejar pengampunan ni, satunya tuan-tuan, setiap Ramadan ni selalu baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunkan dosa. Ni imam baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa janah, kita duk melayang-layang, duk gaul-gaul kepala, tangan angkat. Itu bukan minta pengampunan tu, kan? Tu tak ada kesungguhan nak minta pengampunan. Imam doa, kita angkat tangan, tak menghayati pun. Kalau tarawih tuan-tuan, kalau 20 rakaat ada 4 kali Allahumma inna nas'aluka. Bila doa imam tanda tangan, kita benar-benar mengharap, ya Allah, aku nak redha-Mu, ya Allah. Ni imam angkat tangan, kita angkat tangan sambil kepala otak melayang-layang. Tu gimana? Kita tak mengharap sungguh-sungguh keredaan Allah. Kan? Jadi mohon sungguh-sungguh. Kalau imam kata Allahumma innaka afuwun tuhibbul, dalam hati kita, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Di situ baru nampak kita sedang mengejar pengampunan. Menghayati doa tu. Nanti habis semayang ke, sambil-sambil atas motor, ya Allah, aku banyak astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu orang yang kejar pengampunan. Jadi tuan-tuan, kata Nabi SAW mengaminkan doa malaikat Jibril, tuan-tuan. Kata malaikat Jibril, rarima an fa'abadin, celaka, kata Jibril, orang yang masuk Ramadan ni tak dapat pengampunan daripada Allah. Dia buat tak tahu, kan? Idza dakhala alaihi Ramadan, masuk Ramadan, lam yughfar lahu, kan? Tak diampunkan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata amin. Maka siapa yang mendapat pengampunan? Ya Allah janjikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa Ramadan sungguh-sungguh dengan keimanan dan takut kepada Allah, ghufira lahu, diampunkan dosa. Siapa orang ni?
Orang-orang yang memang berharapkan pengampunan. Tak berharap Allah tak bagi macam mana. Maka kita struggle tuan bulan Ramadan, akhir Ramadan ni, macam mana kita nak dapatkan pengampunan, istighfar dan beramal banyak. Sebab dengan amalan itulah mengikis dosa-dosa dalam hati kita untuk kita benar-benar lebih bersih. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita nak basuh baju kotor, dan tak ada siapa lah di kalangan kita hari ni yang boleh angkat tangan, Ustaz, saya wali Allah. Tak ada lah. Semua kita pendosa tuan-tuan. Kita pendosa dengan mata kita, kita pendosa dengan hati kita, kita pendosa dengan telinga kita, kan? Kalau kita ni tuan-tuan, orang-orang yang benar-benar telah bersih sebersih-bersihnya, tuan-tuan, sampai dah kepada ilham laduni tu, sampai dah kepada maqam tajalli tu, sampai dah pada pengakuan, sampai kepada maqam pengakuan Allah. Kita tak sampai maqam tu sebab hijab kita banyak. Hijab keakuan diri, hijab sombong, hijab riak dengan orang, hijab rasa lebih. Tu dosa kita banyak. Bila dosa kita banyak tuan-tuan, maka kalau baju yang kotor ni kita nak basuh tuan, kalau tak sabun sikit tak berapa nak bersih. Sabun kena banyak. Bila sabun banyak kuat power pula, barulah dicin kelorok lagi, kan? Sabun yang power dia punya kesan, kan? Bukan sabun yang jenis tak ada jenama tu, kan? Jenama yang kuat-kuat beris ke, kan? Jenama top ke, contoh gitulah, baru ada kesan pada baju. Maka kita nak bersihkan dosa di akhir Ramadan, amal ibadah kita kena banyak, kan? Kalau amal ibadah sikit, nak tolak, kan, kehitaman hati tu macam mana? Maka lagi banyak kita beramal pada akhir Ramadan, lagi cepat pengampunan Allah akan datang. Lagi banyak kebersihan jiwa yang berlaku. Jadi tuan-tuan, macam kita ibaratkan tempat laman rumah, kita menyapu lagi banyak, kita sapu lagi banyak lah, hilang sampah tu. Kalau sikit, sapu ni sikit tu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita mengejar pengampunan, mengejar ganjaran di akhir Ramadan, mudah-mudahan tuan-tuan, ya. Dan tuan-tuan, sikit juga saya nak sebut tuan-tuan, ya, dalam kuliah kita pada pagi ni. Tuan-tuan kena ingat satu perkara yang sebagai muhasabah yang sangat kita takut, termasuklah diri saya sendiri. Tuan-tuan kena ingat, tak semua amal yang manusia buat Allah terima. Itu yang kita takut. Benar? Tak semua tuan-tuan. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan, kam min sha'imin, berapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. InsyaAllah tidaklah kita sampai tahap hina macam tu. Tapi tuan-tuan, nak cerita amal kita ni kena risau juga. Bukan semua amal Allah terima. Dan Nabi SAW sebut juga dalam Al-Quran, dalam hadis kata Nabi, kam min qa'imin laisa min qiyami illa ad-dahr. Berapa ramai orang yang bangun malam, kan? Kalau kita Masjid Al-Ittihad ada buat qiyamul lail, tuan-tuan, Nabi sebut hadis ni. Berapa ramai orang yang bangun malam, laisa min qiyami, tak dapat apa-apa pada bangun malam ni illa ad-dahr, melainkan letih saja, kan? Jadi Nabi beri ancaman, tak semua orang beramal Allah terima. Semayang dia tak semestinya. Maka Allah buat Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang semayang. Sebab apa? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Semayang nak bagi orang tengok, riak, kan? Aku ni tarawih, kalau aku balik awal orang kata apa kan aku ni, kan? Orang duk puji-puji aku ni, kan haji pakai jubah, pakai songkok-songkok. Maka kalau aku tak semayang 20 nanti, kan, orang tak angkat aku pula, orang tak puji aku, contoh sia-sia 20 rakaat. Maka tidak ada niatnya kerana Allah, tidak ada niat beramalnya sungguh-sungguh nak dekat diri kepada Allah. Jadi tuan-tuan, sama-sama tuan-tuan, ya, kita selain beramal, selain kita buat amal soleh di bulan Ramadan ini, sama-sama juga kita jaga niat kita benar-benar tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat-solat tarawih, ya, dengan Quran kita, dengan amal ibadah kita. Janganlah ambil perhatian selain daripada Allah. Penat, kan? Bahkan orang yang mengambil perhatian selain daripada Allah, perhatian manusia itu, kan, pandangan orang, ini orang yang paling tak cerdik sekali. Penat kau beramal. Dan satu lagi tuan-tuan, ada orang mungkin dia beramal tidak mengharapkan pandangan orang, tapi kadang-kadang dia beramal ada rasa kesombongan diri, itu pun penat juga. Jadi jangan beramal untuk orang, dan jangan beramal sehingga rasa diri itu hebat dan sebagainya. Buang dulu ni. Beramallah benar-benar kerana Allah, untuk dekat diri kepada Allah, untuk mendapat keredaan Allah. Dan kalau kita sudah banyak beramal, syukurlah kepada Allah. Jangan rasa kita ni ada kekuatan kelebihan, kerana semua itu datang kurniaannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Dia ada sikit lagi masa tuan-tuan, yang terakhir lah tuan-tuan saya nak sebut pada pagi ini.
Jadi tuan-tuan, saya nak sebut berkenaan dengan takwa terakhir adalah tuan-tuan. Apa yang dimaksudkan dengan takwa, ada 3 maqam di situ. Supaya kita tuan-tuan sama-sama melihat bagaimana puasa ini telah menjadikan kita orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, Ramadan ini kan antara dia punya ijazah ataupun anugerah yang terbesar dalam bulan Ramadan. Selain daripada pahala pengampunan ya, selain daripada dibuka pintu syurga, rahmat, pengampunan, pahala berlipat kali ganda, hujungnya adalah takwa. Dan takwa itulah sebenarnya hasil yang terbesar yang Allah akan beri kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tuan-tuan ya. Dia sebenarnya tuan-tuan, kita nak dapatkan takwa ni tuan-tuan, sebenarnya ada dalam konsep puasa tu sendiri. Dalam kuliah-kuliah saya memang saya teranglah benda ni, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, macam mana kita berpuasa yang kita menahan lapar dan dahaga, tuan-tuan. Dan hari ni kan, kalaulah saya suruh tuan-tuan pergi minum masuk bilik air, tuan-tuan pasti tak nak. Kalau saya paksa tuan-tuan bagi 5,000 pun saya rasa tuan-tuan takkan buat, insya-Allah. Saya jumpa ni tuan-tuan kan, umur 50-60 ni kan depan saya ni. Dia kata, "Ji, masuk bilik air, minum air. Saya bagi Ji 5,000. Saya kata, tuan-tuan takkan minum, insya-Allah. Takkan sanggup nak buka puasa oleh kerana 5,000 sebab tuan-tuan takut kepada Allah. Sungguh benar. Kalau saya tak bagi tuan-tuan 5,000 pun, tuan-tuan takkan senang-senang masuk bilik air nak minum air seorang-seorang. Maka Maggi dalam bilik, takkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan akan rasa sangat rugi, bodohnya aku ni. Pergi makan Maggi kan, nak buka puasa kan, kita takkan. Kita rasa sangat nak jaga puasa tu supaya tak pecah lah. Sebab tu kadang semua orang kan sakit-sakit pun bini dia kata, "Bang, bukalah bang." Kan, dah sakit, dah aku tak nak buka kan. Aku sayang nak buka. Tuan-tuan nak, kita punyalah nak jaga puasa. Bahkan tuan-tuan, kalau bini kita tak ada di umur 60 kan, 65 ni, nak buka puasa bila-bila masa boleh. Tapi kita tak buat. Tuan-tuan nak. Sebab apa? Kira kita tahu Allah ada. Maka konsep ikhlas kepada Allah dalam menahan diri daripada lapar dan dahaga, bawa perhatian itu dalam seluruh ibadah kita. Itu takwa sebenarnya. Tapi kenapa ada orang, dia tak sanggup minum air dalam bilik air, tapi dia sanggup ambil mata dia tengok dada orang perempuan. Kenapa? Dia tak bawa konsep tu. Yang tu kita heran tu. Macam mana boleh tak takut kepada Allah, sanggup dibagi mata dilawan Tuhan, sedangkan kalau puasa tak sanggup dia. Benar tak? Di mana beza dia? Tak ada beza. Yang ni pun Allah suruh tunduk pandangan mata. Kan puasa pun Allah suruh tahan makan dan minum tu, tapi buat puasa jangan main-main. Memang paksa takkan buka je. Bahkan setengah orang kadang-kadang kalau makan ni, ada terasa macam punya takut kan. Ada benda bagi kumur-kumur tu. Takut batal, tuan-tuan nak. Ni nak korek hidung ni pujuk depan-depan. Jangan ustaz, bahaya batal puasa. Kan? Punya berhati-hati. Kan? Sebab apa? Risau batal puasa. Kalau orang korek hidung marah, jangan korek hidung, batal puasa. Padahal korek hidung sikit tak apa. Kan? Tapi orang berhati-hati. Nabi lain kenapa tak berhati-hati buat semayang? Kenapa tak berhati-hati jaga hati dengan Allah? Sungguh-sungguh jaga sebab Allah tengok hati. Tapi puasa, jaga tak minum dalam bilik air sebab Allah tengok. Tapi buat semayang tak apa pula nak bagi orang tengok. Ini konsep macam mana keikhlasan kita menjaga nilai puasa, pandangan Allah kita tak berbuka dalam bilik air tu. Bawa konsep dalam semayang kita, dalam pandangan kita kepada wanita. Tu tengok punggung orang, perempuan. Tu tengok pinggang orang, atas bawah. Contoh, handphone tu tengok perempuan-perempuan cantik kan. Di mana perhatian kita kepada Allah yang melihat mata kita tu? Macam mana perhatian kita melihat Allah melihat kita puasa, kita tak minum, makan Maggi, ambil air kan? Kita tak buat, bawa perkara tu. Inilah takwa. Jadi tuan-tuan, takwa tu sebenarnya sudah ada pada nilai puasa itu sendiri. Bawa perasaan tu. Sebab itulah bila kita faham perasaan itu, maka kita kena tanya, kenapa aku tak boleh bawa perasaan pada puasa ni, pada perasaan aku pada bab aku punya harta. Aku tak nak sedekah ke contohnya, ataupun tak nak beri zakat kan. Sedangkan Allah juga yang mengurniakan, yang memberikan, bawa perasaan tu. Jadi tuan-tuan, itulah takwa. Takwa ni apa tuan? Ada 3 makam. Lagi 5 minit tuan, lepas tu saya kita berhenti lah. 3 makam takwa. Makam takwa yang pertama paling bawah sekali. Paling bawah ni tak ada. Bawah ni tak ada. Tuan-tuan.
Paling bawah ni yang saya cerita dengan tuan-tuan ni. Itulah takwa paling bawah sekali. Yakni bila mana kita ni sentiasa merasakan dilihat oleh Allah dan kita sentiasa nak buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, maka itulah takwa. Takwa ni dia ambil semua perkara yang Allah suruh. Dia tak ambil sebahagian-sebahagian. Kalau ambil sebahagian, belum masuk takwa. Semua perkara. Kalau ada, ni tak apalah ustaz, sikit je kan. Contohnya tuan-tuan, kita rasa tak apa dengan bab merokok contoh kan. Tak boleh tuan-tuan kan. Kalau siapa-siapa tuan-tuan ni anda insya-Allah. Siapa-siapa ada kalangan kita masih merokok kan, kena sebut merokok ni haram, aku kena tinggalkan. Tak boleh kata tak apa, tak boleh tuan-tuan sebab benda tu memang benda haram, tak boleh kata tak apalah kan. Kena rasa takut, kena rasa bersalah, kena usaha tinggal perlahan. Itulah tuan-tuan ni. Tak boleh vape ke rokok pun sama jadi tuan-tuan, kalau ada orang yang dia masih kata tak apalah ustaz, pandangan mata, tak apalah ustaz, sifat marah saya ni, saya nak marah orang, biarlah saya marah sifat-sifat mazmumah dan sebagainya, ada stern ataupun ada part-part dalam hidup dia kata tak apa, dia belum takwa. Takwa paling rendah ni bila dia telah menyucikan seluruh hidup dia untuk bawa kepada Allah dan dia meninggalkan semua perkara dia, larangan hidup ditinggal semua. Mana kata tak ada pembahagian yang ni boleh, tak ada semua kan. Kalau ada segi perkara beramal ni, fardu pun dia buat, zikir bersama imam pun dia buat, sembahyang sunat pun dia buat ni bang. Mana kata kalau dia tak mampu sembahyang sunat qabliyah ba'diyah tu pun dia akan rasa pusing. Aku ni sampai bila ni tak boleh buat sembahyang sunat. Contoh tentang rajin sembahyang sunat sembahyang duha tu. Jadi tak ada satu perkara dalam hidup dia yang dia kata tak apa, dia akan cuba buat. Kalau dosa pun, dosa kecil, dosa besar, dia tinggal semua. Itu baru takwa paling bawah tadi. Baik, bila orang sudah berada pada maqam itu, mengekali diri atas kebaikan pada semua perkara lah. Tidak setengah perkara buat, setengah perkara tak buat, tidak, semua. Mengekali keadaan tu naik pangkat takwa yang kedua. Pangkat takwa yang kedua ialah tuan-tuan, bila mana sudah kita membiasakan dan menterbiah diri kita untuk berada pada keadaan yang bawah tadi itu, buat semua apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, datang peringkat yang kedua, Allah buat kita punya hati ada benar-benar perasaan takut kepada Allah. Itu takwa yang kedua. Ini susah tuan-tuan, yang ni tak ada pada kita ni. Kalau ada pada kita rasa takut kepada Allah, bukan mengetor gitu, mengetor. Ni kadang-kadang kita buat dosa tak mengetor langsung, rasa tak ada apa-apa. Istighfar kan, istighfar kosong. Tuan-tuan saya lah tu tuan-tuan ni. Bukan senang nak ada perasaan takut ni. Tuan-tuan kalau ada perasaan takut kepada Allah, tuan-tuan semayang ni kosong kan. Dan kita takut macam Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali ni siapa tuan-tuan? Dia cicit kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali anak dia Hasan dapat anak dia cucu dia Ali Zainal Abidin nama dia. Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin namanya macam atuk dia. Atuk dia Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni, Ali Zainal Abidin nama dia. Dia ni ambil wuduk tuan-tuan. Ambil wuduk, pucat muka dia. Dia tanya, wahai Imam Ali Zainal Abidin, kenapa pucat muka? Kata dia, kamu tak tahu tak aku nak jumpa dengan siapa ni? Itu baru betul, itu baru ada takut kepada Allah. Kita tak datang perasaan takut tu sebab kita banyak lawan Tuhan lagi. Masih ada perasaan kita mengharapkan pandangan orang ni, ataupun ada stern dalam hidup kita yang kita masih tak lawan nafsu, sebab tu tak dapat kita semayang okey, zikir okey, Quran okey, tapi kedekut dapat harta, kedekut dapat harta jadi hijab. Dia nak dapat kurniaan Allah ni, dia kena bersih sungguh tuan-tuan. Dia tak boleh okey, yang lain semua tak ada masalah, sedekah, rajin zikir, rajin Quran, rajin, tapi tak hormat orang pula. Tengok orang pandang rendah, senyum dengan orang pun tak nak, tak dapat juga. Semua belaka elok senyum dengan orang. Dengan bini pula kedekut, bagi duit dengan bini pun tak nak, bengih dengan bini pun tak dapat juga. Bukan senang. Sebab tu nak dapat betul-betul perasaan dengan Allah ni, tadi beramal tadi itu kita punya mujahadah. Nak datang takut ni tuan-tuan, dia bukan boleh usaha, di kurniaan Allah. Kalau Allah tak bagi rasa takut tu, tak ada rasa. Sebab rasa ni bukan boleh buat. Nitih air mata takut pada Allah bukan boleh buat. Di kurniaan Allah. Kalau semayang boleh, semua orang boleh paksa diri untuk semayang, tapi perasaan dalam tu, itu kurniaan Allah tu. Siapa dapat kurniaan tu, kena sungguh-sungguh dengan Tuhan. Baru Allah buat mengetor.
takut tu payah. Tuan-tuan ya. Jadi takut kepada Allah ni bila ada perasaan tu memang tak buat dosa dalam. Kan? Nak buat dosa ni hati ni mengetar dalam ni kan. Kalau semayang tak khusyuk ni rasa bersalah, ya Allah, nitik air mata tak itu baru ada perasaan takut. Jadi tuan-tuan sebelum mati cari perasaan ni. Kita nak masuk kubur tak ada takut dengan Allah. Bahaya. Sebelum mati biar ada perasaan kita benar-benar merasakan pandangan dia, kebesaran dia. Nak rasa takut macam mana? Doa pun macam ni. Amin, amin. Tak ada. Nak rasa takut, bina dulu perasaan dengan Allah dengan perbuatan kita. Kalau kita berdoa, amin ya Allah. Barulah. Ini doa pun tangan atas perut gitu. Kan? Macam tak ada kita nak membina ukhuwah ataupun membina adab dengan Tuhan, tak ada. Kan? Nak mari perasaan takut macam mana? Benda kecil macam tu pun tak terbuat. Doa kan susah tanda tangan gitu. Nak macam ni juga. Nak macam tu juga. Pulang. Nak bina adab dengan Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Barulah mari kan. Ni kadang-kadang orang tak pandang besar benda tu. Saya pandang besar tu kan. Saya kalau bab doa, saya tak doa main-main macam ni. Saya setiap kali dalam kuliah saya sebut benda ni pada anak murid saya. Doa betul-betul. Sebab kita dilihat oleh Allah. Allah tengok kita. Minta orang kan. Minta ahli parlimen, minta datuk-datuk, minta tulis surat tu. Minta dengan Allah. Amin. Amin. Sungguh-sungguh. Tak ada menghayati. Orang kata betul-betul. Amin ya Allah. Itulah bina. Bina rasa takut dengan Tuhan. Kalau istighfar zikir kan jangan. Aduh, saya tengok orang sembahyang tarawih belakang saya tu kan. Kita tahu ni kan, ada saya sembahyang tarawih, ada orang belakang saya kan. Baca taklah baca kuat. Saya pun pelik orang baca-baca kuat-kuat ni tu kan. Dia nak apa sebenarnya? Nak bagi orang tengok ke apa? Kau baca kuat buat apa? Dah diharam dalam Islam. Itu sembahyang jangan at-tahiyyat. Tak usah sampai baca kita macam tu. Nak bagi tahu ke orang sebelah aku ni dah at-tahiyyat. Diam tu dah. Baca at-tahiyyat. Ni assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi. Kau nak bagi tahu siapa? Saya geram orang ni kan. Buat apa? Tak ada dalam Islam suruh benda tu. Betul yang kau nak buat tu atas dasar apa? Benda tu haram sebenarnya kan. Baca pelan-pelan. Ada orang tak faham. Baca nak baca kuat-kuat kan. Ada orang sembahyang belakang saya ni. Ya tak benda aku baca tu. Padahal baca kuat betul dengan meleleh-leleh panggil apa tu kan. Meleweh-leweh panggil kan. Dah baca kuat mandukan diri sendiri. Kalau kau baca kuat at-tahiyyat. Elok juga kan. Maruah kau ni. Kau baca kuat satu hal lah kan. Betul dengan baca meleweh-leweh gitu orang nampak kau bacaan kau tak bersungguh kan Tuhan. Itu kan sembahyang tarawih kan laju sikit kan. Tanya tu Assalamualaikum. Gitu bunyi kan. Ada tu kan. Jadi dengan Allah kena tunjukkan adab kita. Sebab Allah dengar kan. Jadi kita kena bina adab tu. Yang kita nak dapat takut dengan Allah, doa pun tak bina. Dalam semayang pun kita tak tegak tu. Kita kalau rasa malu depan Tuhan, kita semayang tegak kan. Rabbighfirli warhamni. Bina. Baru mari takut dengan Allah. Jadi kita sendiri kena bina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala lewat nasihat tuan-tuan. Baik sekadar itulah tuan-tuan. Terakhir, takwa yang paling tinggi adalah bila seseorang itu mendapat penjagaan Allah. Itulah asal. Dah datang perasaan takut, menangis, risaukan kebesaran Tuhan ni, Allah jaga dia. Ni wiqayatullah dipanggil. Orang macam ni tuan-tuan, dia nak buat dosa Allah halang. Dia bukan setakat takut dah, Allah jaga dia. Orang macam ni tuan-tuan terdetik sikit ni, tuan-tuan kena bala kan. Tengok orang-orang baik-baik ni jalan, dia ni bukan baik mana. Tuan-tuan terlintas berkenaan dengan wali-wali Allah ni. Allah tahu hati dia tak satu buruk dengan wali dia, dapat musibah. Balik ni motor pun sudah jatuh. Apalah aku jatuh, apa dosa aku? Tak dosa pun, dosa kau duk sangka buruk dengan wali-wali dia. Kan? Orang macam ni dia terlintas dengan hati ni. Allah baca ni bahaya orang macam ni. Kita kalau jumpa, kita tak tahu di kalangan kita ni lupa hati-hati kan. Jangan siapa wali-wali mana kita tahu. Sebab tu jaga hati jangan ada sangkaan buruk. Sebab Allah dah tengok hati kita. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali aku, sangka buruk dengan wali aku, duk hentam wali aku dalam hati ya. Faqad azantuhu bil harb, aku isytihar perang orang. Oh bahaya. Wali-wali Allah jangan main-main. Orang sampai wiqayatullah ni Allah jaga dia. Orang terdetik perasaan buruk, Allah jatuhkan dia. Nauzubillah min dzalik. Ya sekadar itulah tuan-tuan perkongsian kita.
Dan Ramadan ni menambah takwa kita, membina hubungan kita lebih baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak atas segala kekurangan dan itu terdapat Ramadan yang terbaik, insya-Allah. Dan kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang lepas raya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri yang kita pengampunan, diangkat darjat, diberikan sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.